Saya Teknologis Azri bin Said, Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Kolej Vocasional Miri. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi penilaian projek tahun akhir pelajar diploma Kolej Vocasional ataupun saya beri nama ringkasannya APTA. Sedikit pengenalan, PTA ataupun projek tahun akhir merupakan komponen penting dalam penilaian dan pentaksiran keseluruhan pelajar diploma untuk layak bergraduasi. Masalah major ataupun masalah utama penyelia berhadapan dengan masalah pengurusan penilaian kerana kebanyakan pensyarah ataupun penyelia perlu mengisi banyak borang untuk mengira markah secara manual. Justru matlamat projek yang ingin saya bagikan ini merupakan projek untuk meningkatkan efisiensi pengurusan, menjimatkan penggunaan kertas dan meningkatkan kualiti penilaian dan pemarkahan PTA. Dan akhir sekali adalah untuk manfaat aplikasinya kepada pensyarah, pelajar, penyelia PTA dan juga seterusnya pentadbir dan pihak pengurusan kolej vocasional. Terdapat dua masalah utama. Yang pertama adalah pembaziran masa kerana penyelia ataupun penilai projek tahun akhir perlu menguruskan penilaian markah ataupun memberikan skor markah dengan lebih panjang kerana pensyarah perlu mengisi markah secara manual dan keduanya penggunaan kertas dan ink yang berlebihan kerana pensyarah perlu mencetak borang-borang pemarkahan sebelum mereka boleh mengisi markah secara manual. Ini mengakibatkan kedua-dua masalah ini pengurusan yang tidak efektif dan efisien untuk pengurusan projek tahun akhir. Signifikan projek ini pertama terhadap dasar KPM yang menggalakkan dasar pendigitalan dalam pendidikan. Justru saya membangunkan aplikasi ini untuk menggalakkan lagi pendigitalan dalam penilaian dan juga pentaksiran dalam bilik darjah. Seterusnya selaras dengan misi dan misi ini yang ingin menggalakkan inovasi dalam pendidikan. Seterusnya adalah selaras dengan SDG ataupun Sustainability Development Goal, iaitu bidang keempat bahagian pendidikan di mana setiap masyarakat perlu mendapatkan pendidikan yang sama rata. Justru pembangunan aplikasi ini saya highlightkan, saya fokuskan agar setiap pelajar diploma yang menjalankan projek tahun akhir diberikan penilaian dan pentaksiran secara adil, telus dan saksama. Objektif pembangunan aplikasi ini adalah pertama untuk meningkatkan ketepatan dan konsistensi penilaian. Yang kedua untuk memudahkan pemantauan dan pengurusan maklumat pelajar. Dan yang ketiga mengurangkan pembaziran kertas dan juga penggunaan sumber serta masa. Penyataan hasil pembangunan projek yang pertama adalah untuk mengurangkan proses pengiraan markah, itu pasti. Yang kedua untuk meningkatkan kecekapan penilaian. Yang ketiga mengurangkan penggunaan kertas. Yang keempat mengurangkan penggunaan ink pencetak. Dan yang kelima untuk meningkatkan kesediaan guru dan pelajar dalam penggunaan teknologi. Seterusnya saya akan membuat sedikit demonstrasi aplikasi ini. Ini adalah aplikasi ataupun antara muka utama aplikasi ini di mana terdapat data pengurusan boleh dimasukkan, iaitu antaranya data pengurusan pelajar dan juga data pengurusan guru. Okey, data-data pelajar boleh diambil daripada aplikasi Adobe, iaitu satu sistem aplikasi penilaian peperiksaan yang dibangunkan oleh bahagian pendidikan latihan teknikal dan vocational. Boleh di copy paste ataupun disalinkan ke dalam aplikasi yang dibangunkan ini. Okey, semua data nama pelajar, ID pelajar dan juga nombor metrik pelajar boleh diambil daripada aplikasi tersebut dan dimasukkan. Seterusnya, penyelia hanya memasukkan tajuk projek tahun akhir pelajar-pelajar mereka. Pada bahagian ini, data mestilah tepat dan betul sesuai dengan tajuk yang dibangunkan oleh para pelajar. Seterusnya, pada bahagian PTA 2 ini, penyelia boleh memilih berapa orang penilai untuk memasukkan markah. Sekiranya penyelia memasukkan 2 penilai, maka data yang dimasukkan oleh 2 penilai akan dijadikan purata. Okey, so kita masukkan data untuk setiap bahagian, skor-skor yang diperolehi berdasarkan item-item yang dikemukakan oleh para pelajar, antaranya adalah buku log, laporan PTA serta projek fizikal dan juga bahagian pembentangan. Terdapat beberapa
sel yang di-lock ataupun sengaja dikunci agar penyelia tidak tersalah tekan ataupun tersalah memasukkan data. Ia adalah tujuannya untuk memastikan data yang dimasukkan betul-betul sahih dan lengkap untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Setelah memasukkan semua skor yang diperolehi oleh para pelajar, penyelia boleh melihat bahagian slip keputusan. Okay, pada bahagian ini kita dapati keputusan pelajar masih C ataupun tidak mencapai skor kerana penyelia ataupun penilai hanya diisi hanyalah seorang, sedangkan yang dipilih tadi pada awalnya adalah 2 orang. Maka penilai perlu memasukkan data untuk penilai kedua. Barulah lengkap penilaian untuk kedua-dua penilai. Setelah kedua-dua penilai memasukkan semua skor bagi setiap item penilaian, okey, pada aplikasi ini nanti barulah kita boleh melihat keputusan pelajar melalui slip keputusan yang dijana. Pada lampiran ini, pada bahagian ini, data ataupun keputusan skor yang ditunjukkan adalah untuk mewakili penilai tersebut sahaja. Ia bukanlah keputusan final yang diperolehi oleh pelajar kerana aplikasi ini akan mendapatkan markah ataupun skor purata daripada semua penilai. Sekiranya penilai yang dimasukkan adalah sebanyak 3 orang, maka penyelia perlu memastikan ketiga-tiga penilai memasukkan data yang betul sebanyak 3 kali penilaian, iaitu daripada ketiga-tiga penilai. Aplikasi ini akan mengira secara automatik puratanya dan data akhir daripada aplikasi ini merupakan slip keputusan yang dijana oleh aplikasi ini. Seterusnya, kita juga boleh mencetak keputusan ataupun slip keputusan pelajar ini berdasarkan nama setiap pelajar ataupun boleh mencetak kesemua sekali berdasarkan butang yang dipilih oleh penyelia ataupun pensyarah. Demikianlah tadi pembentangan saya mengenai aplikasi penilaian projek tahun akhir pelajar Kolej Vocational untuk tahun 2025. Saya juga memohon pemasangan dan pengujian ini diberikan kelulusan daripada pihak pengurusan bukan sahaja di Kolej Vocational Miri tetapi juga di kolej-kolej vocational Zon Sabah dan Sarawak. Terdapat juga beberapa kolej vocational di Semenanjung yang saya libatkan dalam proses pemasangan dan pengujian. Secara kasarnya, kos pembangunan adalah sebanyak RM300 yang hanya melibatkan kos upah dan juga pendaftaran MyIPO kerana projek ini telah pun saya daftarkan ke MyIPO. Seterusnya adalah jangkaan pemasaran. Saya sasarkan daftar pendapatan adalah sekitar RM2,350. Setelah saya mengenal pasti ataupun mendapatkan feedback daripada pensyarah-pensyarah, saya boleh mengetengahkan idea dan juga aplikasi ini dengan harga pasaran RM20 saja untuk sebuah program. Novelty, dasar inovatif, ya. Projek ini sangat-sangat tidak meniru mana-mana aplikasi kerana ia adalah datang daripada idea saya sendiri. Okey, kemudian ini adalah pembuktian pendaftaran MyIPO. Dan aplikasi ini juga dapat pengesahan pakar, iaitu yang pertama adalah Puan Elizabeth Julia, Ketua Jabatan Terjemahan Aplikasi, dan yang kedua TSI Muhammad Fauzi bin Said Safali, Professional Technologist dari Malaysian Board of Technologies. Secara keseluruhannya, aplikasi yang dibangunkan ini telah dapat menyelesaikan banyak masalah serta menjimatkan pelbagai sumber dari bahagian pendidikan latihan teknikal dan vocational di Kuala Lumpur. Sebelum adanya aplikasi ini, sistem manual yang digunakan telah menggunakan banyak masa dan sangat menjimat, yang sangat membazir dan serta penggunaan ink dan juga penggunaan kertas yang terlalu maksimal. Jadi aplikasi ini telah pun menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul. Akhir sekali saya ucapkan semoga aplikasi yang dibangunkan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya para pensyarah, penyelia, PTA serta demikian sahajalah pembentangan saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada inovasi yang akan datang. Assalamualaikum.